ialah jenis bahasa yang digunakan untuk menguraikan sesuatu perkara, sama ada dengan melakukan perbandingan secara langsung atau mengandaikan perbandingan itu. Kiasan digunakan untuk menyampaikan maksud secara halus tanpa menyinggung perasaan individu lain. Misalnya, ungkapan manis ni seperti lautan madu. Ungkapan ini menunjukkan bahawa sifat manis yang dibandingkan secara langsung dengan lautan madu. Bahasa kiasan mencerminkan budaya dan identiti Melayu dengan menunjukkan kehalusan budi dan kesantunan dalam berbahasa. Ayak yang dicincang memang tidak akan putus, melainkan kalau ayak tu dimasukkan dan dibekukan dalam peti air. Benar apa yang dikatakan oleh pencipta kandungan tersebut. Air yang dicincang sememangnya tidak dapat diputuskan, melainkan ianya dibekukan. Namun dalam budaya Melayu, peribahasa sebenar berbunyi, air yang dicincang tidak akan putus, yang membawa maksud perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Tindakan lelaki tersebut menambah unsur gurauan bahawa air tersebut akan putus sekiranya dibekukan, menjadikan mesej yang ingin disampaikan lebih kreatif mengikut pandangan logik manusia. Walaupun berbentuk gurauan berkias, penggunaan bahasa kiasan tersebut masih puitis dan mudah difahami oleh masyarakat moden. Ungkapan panjang tangan merupakan perbuatan mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Berdasarkan contoh tangkap layar yang diberikan, penggunaan sebutan bahasa ini digunakan dalam teguran berkias untuk menegur individu yang melakukan perbuatan terkutuk ini tanpa menyebut nama mereka. Tindakan ini menunjukkan kesantunan budaya Melayu dalam menegur individu tertentu dengan cara yang berkhidmat sekaligus membantu mengurangkan konflik dan menerangkan diri pelaku tersebut. Meme dicipta oleh Richard Darwin pada tahun 1976 yang bermaksud sesuatu yang ditiru. Beliau menunjukkan cara bagaimana sesuatu budaya dan idea merebak secara keseluruhannya. Namun pada hari ini, meme telah berevolusi menjadi bahan lucu tetapi masih menggunakan konsep yang sama. Penggunaan meme yang telah berleluasa serata dunia akhirnya juga digunakan oleh masyarakat Melayu kini dalam kehidupan seharian mereka. Meme pada hari ini telah berkembang pesat dalam berbagai bentuk seperti video, teks dan gambar. Walaupun tujuan utamanya kini telah berubah kepada menyebarkan hiburan, namun konsepnya masih sama, iaitu untuk memberitahu masyarakat umum bagaimana penyebaran idea dan budaya berlaku. Bahasa kiasan juga telah digunakan dalam meme pada hari ini. Namun perlu diingatkan untuk mengekalkan penggunaan bahasa Melayu dengan cara yang betul tanpa menggunakan bahasa selanga, bahasa rojak maupun percampuran bahasa asing kerana ianya boleh menyebabkan bahasa Melayu hilang ketulisannya. Dalam dunia digital ini, budaya Melayu perlu dikekalkan agar tetap relevan dan berguna untuk generasi muda pada hari ini. Salah satu cara yang berkesan adalah dengan memanfaatkan bahasa kiasan dalam komunikasi harian di media sosial. Terdapat 3 strategi untuk mengekalkan nilai budaya dalam dunia digital. Yang pertama, menggunakan bahasa kiasan dalam penciptaan meme, video pendek atau caption untuk menarik minat pengguna. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan halus untuk mengekalkan kesantunan dalam komunikasi secara dalam talian. Dan yang ketiga, memanfaatkan bahasa kiasan dengan tujuan untuk memberi teguran dan nasihat kepada masyarakat umum. Assalamualaikum dan hai. Kita hidup di dalam era yang serba pantas, di mana ilmu dan segalanya berada di hujung jari. Pendidikan kita telah beralih ke alam digital, namun di manakah tempatnya warisan bahasa kita? Akal budi Melayu syarat dengan warisan seperti bahasa kiasan, pantun, peribahasa dan lain-lain. Namun, bagi generasi digital, ungkapan seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya terasa jauh. Jadi, bagaimana kita ingin memahamkan generasi digital ini tentang falsafah di sebalik buluh
dan rebung ini? Jawapannya terletak kepada pendidikan digital. Kita tidak boleh menolak pembangunan teknologi. Sebaliknya, kita harus menjadikannya sebagai alat seperti gayung untuk mengayuh perahu ilmu. Pedagogi digital adalah pendorong kita. Rakan-rakan sekalian, teknologi boleh menghidupkan makna kiasan. Bayangkan pelajar anda boleh berinteraksi dengan metafora seperti katak di bawah tempurung melalui maya seperti realiti teribur, augmented reality. Pelajar bukan saja boleh menghafal peribahasa tersebut, tetapi mereka juga boleh menghayati makna di sebalik peribahasa. Pendidikan digital membolehkan kita menerapkan semantik inklusitif, yakni mencungkil falsafah dan akal budi di sebalik bahasa kiasan. Kita menggunakan medium yang paling dekat, paling rapat dengan generasi digital. Kita memindahkan warisan daripada buku yang tebal kepada skrin interaktif. Ini memartabatkan bahasa Melayu. Hari pun dah hujan, mari kita masuk dalam kereta. Jadi, cabaran kita bukanlah untuk mencari jalan kerana jalannya sudah ada. Cabaran kita sekarang adalah untuk bertindak. Jadi, mari sama-sama kita memanfaatkan pendidikan digital untuk memartabatkan warisan bangsa kita. Setiap suka pasti ada dukanya, begitu juga manis pasti ada pahitnya. Begitu juga setiap perkara pasti ada cabarannya. Cabaran dalam penggunaan bahasa kiasan dalam era digital ini adalah yang pertama, kekeliruan makna dalam kalangan generasi muda. Generasi muda lebih cenderung untuk menafsirkan sebuah bahasa kiasan tersebut secara literal dan tidak mengaitkan makna tersebut dengan elemen-elemen yang digunakan dalam bahasa kiasan tersebut. Sebagai contoh, menarik rambut dalam tepung. Generasi muda lebih cenderung untuk menafsirkan bahagian menarik rambut dalam tepung dengan maknanya secara literal, iaitu berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan, tetapi tidak mengaitkan elemen-elemen seperti rambut, tepung dan juga perbuatan menarik rambut itu sendiri dengan perkaitan antara maknanya. Ini selari dengan kajian oleh Noliza dan rakan-rakan pada tahun 2020 yang menyatakan bahawa generasi muda gagal untuk menafsirkan makna bahasa kiasan tersebut secara mendalam dan juga tersirat. Jurang antara generasi turut memainkan peranan yang penting kerana berlaku perubahan penggunaan bahasa dalam kalangan generasi muda dan juga generasi terdahulu. Sebagai contoh, generasi muda lebih cenderung untuk menggunakan bahasa secara terus berbanding generasi terdahulu yang lebih menggunakan bahasa kiasan untuk menjaga air muka. Namun, era digital turut membuka peluang yang besar bagi menyemarakkan kembali penggunaan bahasa kiasan dalam era digital ini. Generasi muda dapat menggunakan platform sebagai contoh TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya dengan cara membuat animasi, kandungan kreatif, video interaktif dan sebagainya. Pendekatan ini dekat dengan gaya komunikasi generasi muda dan menjadikan bahasa kiasan kembali relevan di era ini. Penggunaan kiasan Melayu dalam platform digital memberikan kesan positif terhadap pembelajaran bahasa kerana ia dapat membantu pengguna memahami makna tersirat, keindahan gaya bahasa dan pelbagai ekspresi dalam bahasa Melayu. Pendedahan kepada kiasan turut memperkayakan kosakata serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis apabila pengguna perlu mentafsir konteks dan suatu kiasan. Dari sudut budaya, penggunaan kiasan di ruang digital mengukuhkan jati diri dan identiti Melayu selain memupuk penghayatan terhadap nilai, norma dan cara berfikir masyarakat terdahulu yang terkandung dalam setiap kiasan. Antara beberapa strategi yang boleh dilaksanakan untuk menggalakkan penggunaan kiasan Melayu dalam dunia digital, terutamanya dalam pendidikan dan interaksi digital seharian, ada 3. Yang pertama, menghasilkan kandungan kreatif berdasarkan kiasan seperti video pendek, infografik, meme dan animasi yang menerangkan maksud kiasan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, mengintegrasikan kiasan dalam pengajaran digital seperti dalam modul pembelajaran, kuis interaktif dan permainan bahasa atau aktiviti kelas dalam tarikat di atas sekalian. Dan yang ketiga, menggalakkan pempengaruh pendidik dan juga pencipta kandungan bahasa menggunakan kiasan secara konsisten dalam caption, video atau